Produk Asia. Ramai orang tanya saya ini kereta. Saya rasa ini kereta tak terbarui. Kenapa? Sini tengok. Macam biasa. Macam mana dia tengok dia accident. Sini side. Okay, you tengok. I show ni gambar. Dia macam garat. Kemek. Tak rata kan? Itu kesan accident. Itu nombor 1. Okay. Nombor 2, tengok sini. Tengok sini. Sini, kalau sudah accident, akan macam gambar 1. Kemek, gerat, karat, dan tak rata. Okey, itu nombor 2 tempat. Nombor 3, steel. Sini tempat. Okey, kereta kecil langgar aja terus masuk tanah. Okey. Ini ada sikit bahaya lah ini kereta. Ada sikit bahaya. So, 1, 2, 3 tempat mau tengok. Tempat keempat sini. Nombor 4, belakang. Asia, belakang tak ada buntut. Dia hanya panel aja. Langgar aja terus nampak. Tengok ini gambar. Tak rata kan? Kemek kan? So, sudah accident dalam. Lagi satu cara. Cuba buka ini. Ya. Tapi korang boleh cuba buka ini, tapi saya sangat tak setuju lah. Sebab kalau korang pergi buka used car punya ni kedai pada air, kurang baik lah. Okay? Saya kan tak suka lah. Okay? So itu sahaja. Asia ada berapa spek? Ada E, ada G, ada Advance. Yang ini paling full punya. Mahal. Dia kebaikan apa tau? Boleh pinjam habis, boleh full loan. Okay? Tapi dia tak baik mana? Mahal. Yang ini jual 35,000. Harga baru 40 lebih aja. Okey. So, perbaloi ke tidak korang tengok. Ini I punya kereta mau jual 35,000. Service record ada. Mileage 37,000. Rendah. Okey. Kereta sangat jimat minyak. Boleh buat clap. Boleh pergi mana-mana. Tapi bawa tak sedap. Itu I punya feel lah. Okey. So, ini aja. Jual 35. Mau beli, cari saya. Mileage ini rendah. Okey, itu aja. Thank you.